untuk mengisytiharkan kita sebagai bankrupt lah. Jadi itulah punca kebankrapan saya dulu tahun 2010 ke 2012 lebih kurang. Nama panggilan saya boleh panggil saya Faiz lah, dan saya tinggal di Batu Pahat, Johor. Saya mula mengenali Encik Ikas melalui TikTok sebenarnya. Kebetulan hari tu saya buka TikTok dan kebetulan juga video Encik Ikas FYP dekat saya punya ni kan, dekat akaun saya. Jadi saya pun terus dengar dan ucapan konten tu meyakinkan saya. Dia meyakinkan saya untuk saya try lah, tanya brother ni macam mana kan, kod-kod okey ke macam mana kan. Lepas tu bila bila kita communicate, saya